Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah saya iaitu Dr. Badruddin yang merupakan pensyarah yang mengajar saya kursus GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Hari ini saya akan membentangkan persembahan, iaitu persembahan ini merupakan tugasan 3 bagi pentaksiran berterusan subjek ini. Sebelum saya memulakan pembentangan persembahan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hasbi bin Mukhtar daripada unit BM4. Unit Bahasa Melayu 4. Baiklah, tajuk pembentangan persembahan saya pada hari ini ialah aspirasi dan hal tuju pendidikan Malaysia berbentuk guru berjiwa pendidik. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Pendidikan merupakan satu proses yang berterusan dalam membentuk individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dalam konteks Malaysia, negara kita, Malaysia, pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, malah berperanan dalam melahirkan insan yang berakhlak mulia dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan negara. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi, sistem pendidikan negara juga mengalami perubahan yang ketara. Oleh itu, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan aspirasi pendidikan negara dapat direalisasikan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada definisi pendidikan dan peranan guru. Apakah itu pendidikan? Baiklah, pendidikan boleh didefinisikan sebagai satu usaha yang berterusan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Peranan guru juga sangat penting dalam memastikan pendidikan di negara kita berkesan dan dapat menjadikan negara kita sebagai negara yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Baiklah, guru pula merupakan ejen perubahan yang bertanggungjawab dalam membentuk generasi muda pada masa hadapan. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi pembimbing dalam kelas, fasilitator dan pembentuk sasiah murid di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Baiklah, dalam era pendidikan masa kini, peranan guru semakin mencabar kerana mereka perlu menyesuaikan diri sebagai seorang guru dengan perubahan teknologi, dari segi kemahiran penggunaan komputer dan IT dan kehendak kurikulum serta keperluan murid yang pelbagai. Seterusnya, kita pergi kepada perbincangan kita yang seterusnya iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang lebih dikenali PPPM. Apakah itu PPPM? PPPM ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang bermula dari tahun 2013 hingga 2025. PPPM merupakan dokumen utama yang menjadi panduan kepada sistem pendidikan negara kita.
Pelan ini bertujuan untuk mentransformasikan sistem pendidikan Malaysia agar setanding dengan sistem pendidikan bertaraf dunia. Seterusnya, PPPM juga menekankan aspek kualiti, equity, akses, perpaduan dan kecekapan dalam pendidikan. Melalui pelan ini, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Seterusnya, mari kita kenali 6 aspirasi murid yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Terdapat 6 aspirasi murid yang telah digariskan dalam PPPM. Pertama sekali, aspirasi murid yang pertama ialah pengetahuan. Mengapakah aspirasi ini penting kepada murid? Kerana aspirasi ini menekankan kepada murid untuk menguasai ilmu dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam bidang bahasa, bidang teknologi, bidang sains dan matematik, dan bidang sejarah. Yang kedua, aspirasi murid yang kedua ialah kemahiran berfikir. Murid perlu mampu berfikir secara kritis dan kreatif dalam kelas yang berkaitan dengan pembelajaran dan situasi di dalam kelas. Hal ini membantu murid supaya berfikir secara terbuka dan mampu berfikir aras tinggi dalam situasi yang sebenar. Yang ketiga, kemahiran kepimpinan. Murid perlu memiliki ciri kepimpinan dan keupayaan bekerja dalam kumpulan. Kita tidak perlu melihat contoh yang sukar. Contoh yang sukar, kita dapat menggambarkan ciri kepimpinan hanya ada pada ketua pengawas, ketua persatuan dan ketua kelab dan sukan. Contoh yang mudah kita dapat supaya murid diberikan peluang kemahiran kepimpinan. Sebagai seorang guru, kita mestilah beri peluang kepimpinan secara bergila-gila kepada semua murid. Contohnya, dalam kelas, sebagai seorang guru, kita memberikan mereka peluang kepimpinan dengan memberikan mereka tugasan secara berkumpulan dan melantik satu murid daripada setiap kumpulan untuk menjadi ketua dalam mengendalikan aktiviti berkumpulan di dalam kelas. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Murid pada hari ini perlu mahir dan menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hal ini kerana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sangat penting supaya dapat menjadikan generasi muda dan warga negara yang berguna pada masa hadapan dan berdaya saing serta dapat menyumbang kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Yang kelima, etika dan kerohanian. Murid perlu mempunyai nilai moral dan akhlak yang baik. Sebagai seorang guru, kita perlulah melahirkan murid-murid yang berguna bukan sahaja dalam pendidikan dan akademik serta sukan. Malahan sangat penting juga kita menekankan nilai moral dan akhlak yang baik supaya menjadi generasi muda yang penuh dengan nilai-nilai murni dan bersopan santun. Seterusnya, aspirasi yang terakhir iaitu aspirasi keenam, iaitu identiti nasional. Murid perlu mempunyai jati diri sebagai rakyat Malaysia. Hal ini kerana jati diri sebagai rakyat Malaysia sangat penting
supaya mereka bila mereka menginjak ke usia remaja dan dewasa, mereka akan lebih dewasa. Apabila mereka lebih dewasa, mereka akan menanamkan daripada kecil lagi, telah telah diajarkan sejak kecil lagi supaya bangga dan cinta terhadap negara. Jadi ini dapat membentukkan generasi muda dan warga negara yang tidak mudah dijajah oleh negara luar. Walaupun mereka belajar di tempat pengajian di luar negara, mereka tetap bangga dengan asal-usul dan mempunyai jati diri yang tinggi terhadap negara kita, iaitu negara Malaysia yang tercinta. Seterusnya, hal 7 pendidikan Malaysia. Hal 7 pendidikan Malaysia kini memberi penekanan kepada pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran ini menekankan kemahiran komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan kreativiti. Selain itu, pendidikan digital juga menjadi fokus utama dalam memastikan murid bersedia menghadapi cabaran masa depan. Selain itu, guru pula perlu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran bagi menjadikan pembelajaran kepada murid lebih menarik dan berkesan. Seterusnya, kita pergi kepada pendidikan abad ke-21, iaitu PAK 21. Pembelajaran abad ke-21 menekankan pendekatan berpusatkan murid. Dalam pendekatan ini, murid lebih aktif dalam proses pembelajaran, manakala guru bertindak sebagai fasilitator. Aktiviti seperti pembincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan projek dan penggunaan teknologi sangat digalakkan kepada guru untuk dicurahkan dan diajarkan kepada murid-murid dalam kelas. Pendekatan ini membantu murid supaya mengembangkan kemahiran insaniah yang penting untuk kehidupan masa depan mereka. Seterusnya, peranan teknologi dalam pendidikan. Mengapakah teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan termasuk pendidikan pada masa kini? Penggunaan platform digital seperti Google Classroom, Quizzes dan Kahoot membantu meningkatkan minat murid dalam pembelajaran. Hal ini dapat menjelaskan bahawa teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan masa kini. Selain itu, teknologi juga memudahkan guru dalam menyediakan bahan pengajaran yang lebih interaktif dan menarik kepada murid di dalam kelas. Namun begitu, guru perlu juga bijak menggunakan teknologi agar ia benar-benar bermanfaat kepada murid dan juga penggunaan untuk guru. Seterusnya, kita pergi kepada konsep guru berjiwa pendidik. Baiklah, guru berjiwa pendidik merujuk kepada guru yang mempunyai keikhlasan, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam mendidik murid-murid. Guru seperti ini bukan sahaja mengajar dalam kelas, tetapi juga mendidik dengan hati untuk membentuk anak muda pada masa hadapan, anak muda yang berguna dan cemerlang dalam pelbagai bidang. Mereka merupakan guru yang sangat dedikasi kerana mereka sentiasa berusaha untuk memahami keperluan murid
dan membantu mereka. Sebagai guru, mereka membantu untuk mencapai potensi diri murid-murid. Seterusnya, apakah ciri-ciri yang boleh kita jadikan sebagai guru berjiwa pendidik? Ciri yang pertama ialah sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik, kita mestilah mempunyai keikhlasan dalam menjalankan tugas. Hal ini kerana menjadi guru yang berjiwa pendidik bukan sahaja hanya untuk menjalankan tugas dan cukup bulan mendapat gaji. Malahan, untuk menjadi seorang guru yang berjiwa pendidik, mereka mempunyai keikhlasan dalam menjalankan tugas supaya mereka menjalankan tugas dalam mengajar murid-murid bukan sahaja untuk memberi impak kepada murid-murid, malahan mengajar kepada murid-murid supaya guru dapat melahirkan murid-murid yang berguna pada masa hadapan. Termasuklah dari segi ilmu, sahsiah, akademik dan bakat mereka dalam pelbagai bidang. Seterusnya, sebagai seorang guru yang berjiwa pendidik, mereka mestilah mempunyai sifat sabar, penyayang dan bertanggungjawab. Hal ini memikul tanggungjawab sebagai seorang guru bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Bahkan sebagai seorang guru, kita mestilah mempunyai sifat sabar dan penyayang kepada anak-anak murid kita. Dan mestilah kita menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Seterusnya, sebagai seorang guru berjiwa pendidik, kita sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran diri melalui pembelajaran berterusan. Akhir sekali, sebagai seorang guru berjiwa pendidik, kita mestilah kreatif dan inovatif dalam menyampaikan ilmu kepada murid. Hal ini kerana penyampaian ilmu yang kreatif dan inovatif bukan sahaja dapat memberi kesan dan pemahaman kepada murid dalam kelas, bahkan ini dapat menarik minat dan memupuk cinta mereka terhadap guru dan pembelajaran dalam kelas semakin menyeronokkan di sekolah. Seterusnya, kita pergi kepada peranan guru dalam membentuk sasiah murid. Baiklah, yang pertama sekali, guru semestinya seorang individu yang memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sasiah murid. Hal ini kerana guru merupakan ibu bapa kedua bagi murid-murid di sekolah dan guru juga merupakan orang yang murid-murid jumpa setiap hari selain daripada ibu bapa dan penjaga mereka. Baiklah, dalam membentuk sasiah murid, kita dapat lihat melalui contoh teladan yang baik yang dapat ditunjukkan oleh guru. Contohnya, hormat menghormati dan bersopan santun dalam berkomunikasi. Sopan santun bukan sahaja kepada murid, malahan sopan santun dalam berkomunikasi juga ditekankan kepada guru sebagai warga di sekolah tersebut. Hal ini kerana guru dapat mempengaruhi tingkah laku murid di sekolah. Selain itu, guru juga bertanggungjawab dalam menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat, disiplin dan tanggungjawab.
Seterusnya, kita pergi kepada implikasi kepada guru. Guru perlu sentiasa bersedia menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan. Mereka perlu menguasai kemahiran, teknologi dan pedagogi yang berkesan. Guru juga perlu bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Seterusnya, kita pergi kepada penyelesaian dan kita pergi kepada cabaran guru masa kini. Antara cabaran utama guru ialah perubahan teknologi yang pesat. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita perlu bersedia dengan perubahan teknologi seiring dengan perubahan pelan pendidikan yang perlu kita direalisasikan untuk memberi kesan dan impak yang baik kepada negara kita. Selain itu, kepelbagaian latar belakang murid juga yang terdiri daripada latar belakang keluarga yang berbeza juga menjadi suatu cabaran dalam pengajaran. Hal ini kerana semua murid bukan daripada keluarga yang sama. Seterusnya, guru juga perlu menghadapi tekanan kerja yang tinggi serta keperluan untuk mencapai standard pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pelan Pendidikan Negara. Seterusnya, kita pergi kepada penyelesaian dan strategi. Bagi menghadapi cabaran ini, guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran diri melalui latihan dan kursus. Selain itu, sokongan daripada pihak sekolah dan kerajaan juga sangat penting. Guru juga perlu membina hubungan yang baik dengan murid dan ibu bapa. Seterusnya, kita pergi dengan penutup. Sebagai kesimpulan, persembahan pembentangan saya pada hari ini, kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia memerlukan peranan guru yang sangat penting. Guru berjiwa pendidik merupakan kunci kepada kejayaan sistem pendidikan negara. Oleh itu, setiap guru perlu sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri demi melahirkan generasi yang cemerlang. Baiklah, sekian, itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada semua penonton yang menyaksikan video saya pada kali ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.